basah kuyup, lebih 750 peserta berjaya menamatkan larian dalam hujan lebat pada acara Monsoon Beach Challenge 2025 yang berlangsung di Kemasin Beach Resort, Bachok, Kelantan. Program anjuran pelajar tahun akhir keusahawanan kesejahteraan dari Fakulti Pelancongan Hospitality dan Kesejahteraan FHPK Universiti Malaysia Kelantan telah dirasmikan oleh Naib Chancellor UMK, Datuk Profesor Insinyur Teknologis Dr. Arham Abdullah. Acara larian tahunan ini menerima sambutan luar biasa dengan peningkatan penyertaan sebanyak 20 hingga 30% berbanding tahun 2024, sekaligus menunjukkan minat masyarakat terhadap aktiviti berorientasikan kesihatan dan aktiviti riadah. Objektif utama diadakan adalah untuk memupuk gaya hidup sihat melalui aktiviti riadah yang menyeronokkan selain memperkukuhkan semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan pelajar serta komuniti setempat. Program ini secara tidak langsung mempromosikan sektor pelancongan pesisir pantai di daerah Bachok sebagai destinasi rekreasi yang menarik dan berpotensi besar untuk pembangunan komuniti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam madani, salam UMK for you, satu hati, satu jiwa. Hari ini kita berada di Kemasin Beach Resort untuk program Monsoon Beach Run. Ini adalah program kali yang kedua yang diuruskan oleh Fakulti Pengurusan Hospitality, Pelancongan dan Kesejahteraan di bawah kursus sport business di bawah penyeliaan Encik Firdaus. So seramai lebih 750 peserta yang menyertai acara Monsoon Beach Run pada pagi ini, dan kalau kita tengok di sini hampir 900 tamu pelawat daripada luar Kelantan dan dalam negeri Kelantan untuk menyertai dan menyaksikan Monsoon Beach Run ini. Dan antara objektif utama program ini adalah untuk kita melatih pelajar-pelajar kita menguruskan aktiviti program berskala besar seperti ini, iaitu Monsoon Beach Run, dan mereka menimba banyak pengalaman dan juga pendedahan dari segi aktiviti kesukanan, dan juga pada masa yang sama untuk memupuk semangat kesukanan dan juga gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar dan juga komuniti warga UMK. So kami insya-Allah akan mengadakan aktiviti seperti ini untuk kali ketiga seterusnya, dan kita juga berterima kasih kepada penaja-penaja kita yang menyumbang banyak dari segi tunai dan juga in-kind. Penaja utama kita Hoklink, Maxis Hoklink dan juga Kemasin Beach Resort sendiri yang telah bekerjasama dengan kita bagi membuat penganjuran yang hebat pada tahun ini. Dan cuaca pun baik, walaupun hujan, sedikit hujan, tapi itu yang diperlukan sebagai monsun Bush Run, dan alhamdulillah berjaya dengan sukses pada tahun ini. Right, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam madani. Okey, saya tak ada nak cakap apa. Terima kasih Prof Dekan yang mana yang menyokong daripada awal, orang cakap tahun lepas lagi penganjuran Monsoon Beach Run ni seterusnya ke tahun ini, dan impaknya adalah 20 ke 30% kenaikan penyertaan daripada seluruh negara. Yang tu yang pertama. Yang keduanya, saya nak berterima kasih juga kepada pelajar-pelajar saya yang mana bertungkus lumus daripada awal semester. Seminggu ni tak cukup tidur, tak cukup makan, kena marah, tapi semata-mata untuk membuat event ni sukses. Alright. Saya juga bersyukur alhamdulillah kerana semuanya berjaya. Peserta luar pun memberi sokongan yang padu, yang dalaman apatah lagi. Fakulti memberi sokongan yang kuat, pengurusan tertinggi juga, dan saya berharap tahun depan kita dapat buat lebih grand lagi dan lebih ramai lagi dengan lebih teratur lagi. Dalam program ini juga, sport business especially dalam konsep penganjuran sukan ini, dia memberi satu benda yang baru kepada diorang yang mana menganjurkan event yang besar dan juga pengalaman yang orang cakap boleh dibawa kepada masa hadapan sewaktu di alam pekerjaan. Yang mana benda ni diorang tak boleh dapat secara orang cakap secara teori, diorang kena dapat secara hands on. Yang mana bila secara hands on ni diorang experience benda tu sendiri. Dan hari ni terbukti yang mana selama 3-4 bulan diorang prepare ni, diorang implementkan dan terjemahkan pada hari ni. Nampak mungkin ada sedikit sebanyak lompong, tapi secara keseluruhannya penganjuran daripada pelajar-pelajar ni, koordinasi daripada pelajar-pelajar ni, alhamdulillah yang terbaik setakat ni saya rasa. Okey, baik. Untuk pagi ini
Kalau tengok sambutan, alhamdulillah sangat menggalakkan, ramai. And semua peserta yang saya nampak yang datang pun bersemangatlah pagi ni. Walaupun dalam keadaan hujan, para peserta masih terus bersemangat. Betul. Lari. Jadi itulah yang kita harapkan daripada program ini. Okey, baik. Untuk program ini juga kita ada pelbagai kategori. Antaranya kategori 10 km lelaki perempuan, 5 km lelaki perempuan dan 5 km junior lelaki. Terima kasih juga kepada pelajar kami, iaitu pelajar utama kami, iaitu di Kemasih Beach Resort, Hotlink, NKS Printing dan pelajar-pelajar lain. Kami berharap untuk tahun depan kami boleh minta lagi dari penajaan dengan komuni-komuni yang dah kaji kami untuk tahun ini.